Langit Kuala Lumpur petang itu berwarna jingga pekat, seolah-olah sedang menumpahkan seluruh kepedihan yang tersimpan di dadanya. Di dalam banglo mewah milik keluarga Puan Sri Salmah, suasana terasa lebih dingin daripada suhu penghawa dingin yang berdesi halus. Aku berdiri di dapur, memerhatikan wap panas yang naik dari mangkuk sup ayam herba yang baru sahaja aku sediakan. Ini adalah resepi turun-temurun dari arwah nenekku yang katanya mampu melembutkan hati yang paling keras sekalipun. Namun, setiap kali aku melangkah ke ruang tamu, aku tahu sup ini tidak akan pernah cukup untuk memuaskan selera mertuaku yang hanya dambakan emas dan darjat. Aku membawa dulang itu dengan berhati-hati. Di ruang tamu, Puan Sri Salmah sedang duduk di sofa baldu membelik majalah fashion terbaru. Di sebelahnya, Haikal, suamiku, sedang menunduk memandang lantai. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik di celah-celah jubin marmar itu. Kehadiranku tidak diendahkan. Bau sup yang harum itu hanya dibalas dengan jelingan tajam dari sudut mata Puan Sri Salmah. Beliau meletakkan majalahnya dengan kasar, bunyinya bergema di ruang yang sunyi itu. Aisyah, berapa kali aku nak cakap? Kalau setakat sup macam ni, budak gaji pun boleh buat. Kau tu menantu, tapi bau dapur tak pernah hilang dari badan. Tak malu ke kalau kawan-kawan aku datang tengok kau macam ni? Suara Puan Sri Salmah mendatar, tetapi setiap patah perkataannya bagaikan sembilu yang menghiris kulit. Aku hanya mampu menunduk, menggenggam erat hujung apron yang masih melekat di pinggang. Aku mahu menjawab bahawa aku baru sahaja pulang dari shift malam di hospital. Bahawa aku penat. Tetapi aku tahu itu hanya akan menambah api kemarahannya. Haikal masih diam. Itu yang paling menyakitkan. Lelaki yang berjanji di hadapan kadi untuk melindungiku, kini seolah-olah kehilangan lidah setiap kali ibunya mulia menghina. Aku meletakkan mangkuk sup itu di atas meja kopi. Ibu, minumlah selagi panas. Aisyah letak herba sikit untuk bagi ibu tenaga, kataku dengan suara yang cuba aku tetapkan. Puan Sri Salmah ketawa kecil. Satu tawa yang penuh dengan sindiran. Beliau menolak mangkuk itu sedikit jauh, menyebabkan sedikit sup tertumpah ke atas meja marmar yang mahal. Tenaga? Apa yang aku perlukan bukan tenaga dari sup murah kau ni, Aisyah. Apa yang keluarga ni perlukan adalah modal. Haikal tengah susah dengan projek pembinaan dia. Dan kau? Apa yang kau boleh bagi? Cuma khidmat jururawat kau yang gaji tak seberapa tu. Puan Sri Salmah berdiri, merapatkan jarak antara kami. Haruman minyak wangi mahalnya menusuk hidung. Sangat berbeza dengan bau minyak angin yang sering melekat pada seragam hospital aku. Beliau memegang daguku, memaksa aku memandangnya. Kau tahu tak, Zara dah balik dari London. Anak Tan Sri Menteri itu. Dia bawa peluang perniagaan yang boleh selamatkan maruah keluarga kita. Bukan sup ayam herba. Nama itu, Zara, bagaikan petir di siang hari. Aku memandang Haikal. Kali ini dia mengangkat muka. Tetapi matanya penuh dengan rasa bersalah yang tidak mampu dia luahkan. Aku tahu Zara adalah cinta lama Haikal. Pilihan Puan Sri Salmah yang terputus kerana Zara melanjutkan pelajaran. Sekarang, di saat syarikat Haikal sedang goyah, Zara muncul kembali sebagai penyelamat yang bersalut emas. Aku terasa dunia di bawah kakiku mula retak. Adakah ini pengakhirannya? Adakah pengabdianku selama 3 tahun ini hanya akan ditukar dengan nilai kontrak perniagaan? Puan Sri Salmah melepaskan daguku dengan kasar. Beliau berjalan ke arah tingkap besar yang menghadap kolam renang. Haikal, cakaplah pada dia. Jangan jadi pengecut. Kita tak ada masa lagi. Bank dah mula hantar surat tuntutan. Kalau kau terus simpan perempuan yang tak bawa apa-apa keuntungan ni, kita semua akan merempat di jalanan. Kata-kata itu sangat kejam. Seolah-olah aku ini hanyalah bebanan yang perlu dibuang ke dalam tong sampah. Aku memandang Haikal, mengharap dia akan berdiri, menggenggam tanganku dan berkata bahawa kami akan lalui segalanya bersama. Namun,
Haikal hanya mampu meraup wajahnya dengan tangan yang menggigil. Aisyah, maafkan abang, bisik Haikal perlahan. Sangat perlahan, sehingga aku berharap aku tersalah dengar. Tapi tidak, itu adalah pengakuan sebuah kekalahan. Dia tidak memandangku. Dia memandang ke arah lain, ke arah masa depan yang dijanjikan oleh ibunya dan Zara. Di dalam perutku, aku terasa satu denyutan halus. Rahsia yang baru aku ketahui pagi tadi di klinik, rahsia tentang nyawa kecil yang mula tumbuh di rahimku, kini terkunci rapat di dalam kerongkong. Bagaimana mungkin aku memberitahunya sekarang, di saat dia baru saja melepaskan tanganku demi harta dunia? Malam itu, hujan turun dengan lebatnya. Aku duduk di tepi katil, memerhatikan Haikal yang sedang mengemas beg pakaiannya. Bukan aku yang pergi, tetapi dia yang memilih untuk berpindah ke rumah ibunya buat sementara waktu. Atau mungkin selamanya. Katanya, dia perlukan ruang untuk berfikir. Tetapi aku tahu, ruang itu sebenarnya sudah diisi oleh orang lain. Puan Sri Salma menang malam ini. Beliau berjaya menanam benih keraguan yang paling dalam di hati anaknya. Aku melihat sup ayam yang tadi aku buat, kini sudah sejuk dan membeku lemaknya di atas meja. Sama seperti cintaku yang mula membeku kerana luka yang terlalu dalam. Seminggu berlalu sejak Haikal melangkah keluar dari pintu rumah kami. Mangga pintu itu terasa lebih berat setiap kali aku menyentuhnya. Hospital menjadi satu-satunya tempat aku melarikan diri dari kesunyian yang membunuh. Di wad kecemasan, darah dan air mata adalah perkara biasa. Tetapi entah mengapa, luka di hatiku terasa lebih bernanah daripada luka pesakit yang aku rawat. Aku melihat seorang pakcik tua yang setia memegang tangan isterinya yang sedang nazak, membisikkan kata-kata cinta yang tidak terputus oleh kemiskinan. Pemandangan itu membuatkan dadaku sesak. Mengapa kesetiaan sebegini hanya wujud dalam kalangan mereka yang tidak mempunyai apa-apa? Mengapa apabila harta mula berbicara, cinta menjadi bisu? Pagi itu, aku menerima pesanan ringkas daripada Puan Sri Salma. Bukan satu jemputan, tetapi satu arahan. Beliau mahu aku hadir ke majlis makan malam amal di sebuah hotel terkemuka. Pakai baju yang elok sedikit. Jangan malukan Haikal lagi, tulisnya. Aku tahu, ini bukan tentang majlis amal. Ini adalah medan perang yang sudah diatur. Aku menghabiskan separuh daripada baki simpananku untuk menyewa sepasang baju kurung moden berwarna biru lembut. Aku tidak mahu kelihatan seperti seorang peminta sedekah di hadapan mereka, walaupun hakikatnya hatiku sedang merayu meminta sedikit belas kasihan. Apabila aku tiba di Dewan Hotel yang kah itu, lampu kristal yang bergantungan seolah-olah mentertawakan kesederhanaanku. Dari jauh, aku melihat Haikal. Dia kelihatan sangat kacak dengan tuk seduh hitam, tetapi di sebelahnya bukan aku. Di sebelahnya berdiri seorang wanita yang seolah-olah keluar dari kulit majalah antarabangsa. Zara. Dia memakai gaun merah menyala yang mendedahkan bahu. Rambutnya beralun sempurna dan lehernya dihiasi kalung belian yang kilaunya boleh membutakan mata sesiapa yang memandang. Puan Sri Salma berdiri di sebelah mereka, tersenyum lebar sambil memegang lengan Zara seolah-olah Zara adalah piala kemenangan yang baru dimenanginya. Aku mendekati mereka dengan langkah yang teragak-agak. Haikal, suaraku hampir tenggelam dalam muzik orkestra yang rancak. Haikal menoleh, matanya terbeliak seketika. Ada rasa serba salah yang melintas di wajahnya. Tetapi dia tidak berganjak dari sisi Zara. Puan Sri Salma pula segera mematikan senyumannya apabila melihat aku. Beliau memandang baju sewaan aku dengan penuh hina. "Oh, Aisyah, datang juga kau ya? Aku ingat kau tengah sibuk cuci najis pesakit di hospital," katanya dengan nada yang cukup kuat untuk didengar oleh beberapa orang kenalan korporat di sekeliling. Zara berpaling ke arahku. Senyumannya sangat manis, tetapi matanya dingin seperti ais. "So, inilah Aisyah. I banyak dengar pasal you dari Aunty Salma.
I tak sangka you nampak so simple. Tapi tak apa. I faham. Kerja nurse memang meletihkan kan? Zara menghulurkan tangannya yang dihiasi kuku merah darah. Aku menyambutnya dan pada saat itu, aku terasa getaran yang aneh. Bukan getaran kekuasaan, tetapi sesuatu yang lain. Sebagai seorang jururawat yang biasa memerhatikan gerak-geri manusia, aku perasan sesuatu pada Zara. Dia terus-menerus membetulkan kedudukan jam tangannya dan matanya sering meliar ke arah pintu masuk dewan. Seolah-olah dia sedang menunggu seseorang atau takutkan sesuatu. Zara banyak bantu abang, Aisyah. Haikal akhirnya bersuara, tetapi dia tidak memandang mataku. Dia dah bawa pelabur dari Dubai untuk projek kita. Tanpa dia, syarikat abang mungkin sudah tamat. Aku tersenyum kelak. Jadi, nilai seorang isteri ditentukan oleh berapa banyak pelabur yang dia boleh bawa? Soalku perlahan. Haikal terdiam. Puan Sri Salmah mencelah dengan kasar. Jangan nak berdrama di sini, Aisyah. Kalau kau tak boleh bagi sumbangan, sekurang-kurangnya jangan buat malu. Pergi duduk di meja belakang sana. Meja untuk staf sokongan. Di sini, meja untuk tetamu kehormat. Aku terpinga-pinga. Isteri sah kepada pemilik majlis diarahkan duduk di meja staf. Aku memandang Haikal, mengharapkan dia akan membela maruahku. Namun, dia hanya mengeluh dan berkata, ikut sajalah cakap Ibu Aisyah. Abang tak nak ada kecoh-kecoh malam ni. Ini malam penting untuk kejaya abang. Aku berpaling, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku berjalan ke arah meja belakang, jauh dari cahaya lampu utama. Di situ, di dalam kegelapan yang relatif, aku memerhatikan mereka dari jauh. Aku melihat bagaimana Zara melayan para pelabur, bagaimana dia ketawa dengan gaya yang dibuat-buat dan bagaimana dia dengan selamba meletakkan tangannya di atas paha Haikal di bawah meja. Di tengah majlis, Zara bangun untuk ke bilik air. Aku entah mengapa terasa satu dorongan untuk mengikutinya, bukan untuk menyerang, tetapi kerana naluriku mengatakan ada sesuatu yang tidak kena. Di kawasan lega yang sunyi, berdekatan tandas, aku melihat Zara sedang bercakap di telefon dengan suara yang cemas. I dah cakap, bagi I masa. Haikal akan sign dokumen tu esok. Sebaik sahaja dia sign surat gadai janji tanah tu, kita akan dapat duitnya. You kena sabar, Daddy tengah uruskan akaun di London tu. Suara Zara tidak lagi kedengaran lembut. Ia kasar dan penuh tekanan. Aku terkaku di sebalik tiang besar. Gadai janji tanah. Itu tanah pusaka arwah ayah Haikal. Satu-satunya harta yang Puan Sri Salmah katakan tidak akan dijual sampai mati. Zara bukan membawa pelabur. Dia sedang menjerat Haikal ke dalam satu skim untuk menyelamatkan akaun bapanya sendiri. Aku perlu memberitahu Haikal. Aku perlu menyelamatkan dia. Aku keluar dari tempat persembunyianku dan terus menuju ke arah Zara. Sebaik sahaja dia memutuskan talian. Zara, apa maksud you tadi? Tanah pusaka Haikal? Zara terkejut. Wajahnya berubah pucat untuk sesaat sebelum kembali tenang dengan keangkuhan yang luar biasa. Dia melangkah rapat ke arahku. Haruman minyak wanginya kini terasa menyesakkan. You dengar ya, jururawat kecil? You tak tahu apa-apa pasal dunia korporat. Apa yang I buat adalah untuk selamatkan Haikal. Kalau tanah tu digadaikan pun, itu urusan keluarga dia. You cuma orang luar yang kebetulan ada dalam sijil nikah dia. Tak lama lagi, sijil tu pun akan jadi sampah. I takkan biarkan you tipu dia, kataku tegas. Zara ketawa sinis. Siapa yang akan percaya cakap you? Nurse yang gaji pun tak cukup nak beli beg tangan I ni. Haikal perlukan I. Ibu dia perlukan I. You cuma nyamuk yang mengacau ketenangan mereka. Pergi baliklah Aisyah. Bau hospital you ni buat I pening. Dia menolak bahuku dengan kasar dan berjalan pergi dengan gaya seorang ratu. Aku kembali ke dewan dengan jantung yang berdegup kencang. Aku mencari Haikal, menarik lengannya ke tepi dewan. Haikal, dengar sini.
Zara, dia nak tipu abang. Dia nak abang gadaikan tanah pusaka tu untuk selamatkan bapa dia. Tolonglah, jangan sign apa-apa dokumen esok. Haikal memandangku dengan pandangan yang penuh dengan keletihan dan kemarahan yang tertahan. Aisyah, cukup. Abang tahu you cemburu. Abang tahu you sakit hati sebab ibu lebih suka Zara. Tapi janganlah sampai fitnah dia macam ni. Zara tu anak Tan Sri. Dia tak perlukan duit kita. Dia yang nak tolong kita. Tapi abang, Aisyah dengar sendiri. Cukup Aisyah, baliklah. You dah rosakkan mood abang malam ni. Balik. Haikal melepaskan pegangan tanganku dengan kasar. Puan Sri Salma yang menyedari kekecohan itu datang menghampiri. Beliau tidak berkata apa-apa, tetapi satu tamparan hingkap di pipiku. Bunyinya tidak kuat kerana ditenggelami muzik, tetapi bisanya menjalar hingga ke tulang. Berambus dari sini. Kau memang tak tahu diuntung. Bisik mertuaku itu dengan penuh kebencian. Aku keluar dari hotel itu dengan kaki yang longlai. Hujan di luar semakin lebat, seolah-olah menangisi nasibku. Aku berdiri di bawah perhentian bas, memegang pipiku yang masih terasa panas. Di dalam beg tanganku, ada sekeping gambar ultrasound yang baru aku ambil petang tadi. Gambar kecil yang menunjukkan ada satu nyawa yang sedang bergantung harap padaku. Maafkan ibu, sayang. Bisikku perlahan. Ayah kamu sedang buta. Dia tak nampak permata di depan mata. Dia hanya nampak kaca yang berkilau. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah kami. Aku pulang ke bilik sewa lamaku yang masih aku simpan secara rahsia. Aku tahu ribut yang lebih besar akan melanda. Dan aku perlu kuat. Bukan lagi untuk diriku, tetapi untuk anak yang bakal lahir ke dunia yang kejam ini. Aku mula menyusun strategi. Sebagai jururawat, aku mempunyai akses kepada beberapa kenalan di bahagian pentadbiran hospital yang mempunyai hubungan dengan pihak bank. Aku perlu mencari bukti tentang kedudukan kewangan keluarga Zara sebelum Haikal menandatangani kehancurannya sendiri. 2 hari selepas kejadian di hotel, aku tidak lagi menangis. Air mata seolah-olah sudah kering, digantikan dengan kedinginan yang amat sangat. Di hospital, aku bekerja seperti biasa, menyentik ubat, menukar balutan dan mendengar keluhan pesakit. Namun, fikiranku melayang jauh ke arah dokumen yang baru sahaja aku terima daripada seorang kenalan lama, Farid, yang bekerja di firma guaman yang menguruskan kes kebangkrapan. Maklumat di dalam fail itu sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia Zara. Syarikat bapanya bukan sekadar goyah. Ia sudah mati. Mereka hanya mencari darah segar untuk memanjangkan nyawa sebelum semuanya meletup. Dan darah segar itu adalah harta pusaka keluarga Haikal. Aku memegang fail itu erat-erat di dalam beg. Aku perlu mencuba sekali lagi. Bukan kerana aku mahu Haikal kembali kepadaku, tetapi kerana aku tidak sanggup melihat dia dan Puan Sri Salma jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Aku tahu Puan Sri Salma seorang yang angkuh, tetapi beliau tetap ibu kepada suamiku dan aku masih mempunyai rasa hormat pada ikatan itu. Aku mengambil keputusan untuk pergi ke rumah besar itu pada waktu petang. Waktu di mana aku tahu mereka akan berkumpul untuk minum petang. Dan mungkin waktu untuk menandatangani dokumen yang akan memusnahkan mereka. Apabila aku sampai di pintu pagar besar itu, pengawal keselamatan yang biasanya mesra denganku menunduk malu. Maaf Puan Aisyah, Puan Sri kata Puan tak dibenarkan masuk lagi. Katanya dengan nada serba salah. Aku menarik nafas panjang. Pakcik, tolonglah. Ini soal hidup mati keluarga ni. Saya cuma nak serahkan satu fail pada Haikal. Lepas tu, saya pergi. Selepas beberapa minit merayu, akhirnya dia membenarkan aku masuk melalui pintu belakang. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang luas itu. Bau kopi mahal dan kek yang baru dibakar memenuhi ruang. Di tengah meja bulat yang besar, aku melihat beberapa helai dokumen bertaburan. Haikal sedang memegang sebatang pen. Wajahnya nampak sangat letih, tetapi penuh harapan.
Di sebelahnya, Zara sedang bersandar mesra. Tangannya mengusap bahu Haikal dengan gaya yang sangat posesif. Puan Sri Salma pula sedang tersenyum puas, memegang sebuah kotak perhiasan yang aku kenali. Itu adalah kotak emas turun-temurun keluarga mereka yang sepatutnya diwariskan kepada aku. Haikal, jangan sign. Suaraku memecah keheningan ruang itu. Semua mata tertumpu ke arahku. Senyuman Puan Sri Salma hilang serta-merta. Zara pula memandangku dengan riak wajah yang penuh dengan kebencian dan ketakutan yang cuba disembunyikan. Haikal meletakkan pennya. Matanya memandangku dengan rasa tidak percaya. Aisyah, macam mana you boleh masuk? I dah cakap kan, bagi I masa. Abang, dengar cakap Aisyah sekali ni saja. Tolong baca fail ni dulu. Aku menghulurkan fail kuning itu ke atas meja, tepat di hadapan Haikal. Zara tipu kita semua. Syarikat bapa dia dah bankrupt. Dia cuma nak gunakan tanah pusaka kita untuk bayar hutang Along di London. Tolonglah abang, jangan gadaikan satu-satunya kenangan arwah ayah. Zara bangun dengan pantas. Wajahnya merah padam. Apa ni? You bawa sampah apa ni Aisyah? You dah melampau. You sanggup buat dokumen palsu semata-mata sebab you tak nak nampak Haikal berjaya dengan I. Dia kemudian memandang Puan Sri Salma sambil berpura-pura mengesat air mata. Aunty, tengoklah menantu kesayangan aunty ni. Dia sanggup fitnah keluarga I yang dah banyak berkorban untuk selamatkan syarikat Haikal. Puan Sri Salma berdiri. Wajahnya membeku dalam kemarahan yang amat sangat. Beliau tidak memandang fail itu sedikit pun. Sebaliknya, beliau mengambil fail itu dan mencampakkannya ke dalam kolam hiasan di tengah ruang tamu. Kau memang perempuan berhati busuk, Aisyah. Kau tak boleh tengok kami bahagia. Kau takut bila Haikal kaya semula, kau tak ada tempat lagi dalam rumah ni. Kau nak kami terus miskin supaya kau boleh kawal Haikal dengan gaji nurse kau yang ciput tu. Ibu, tolonglah pandang fakta. Aisyah tak pernah minta 1 sen pun dari keluarga ni. Aisyah cuma nak selamatkan maruah abang. Aku merayu, suaraku mula bergetar. Maruah? Puan Sri Salma ketawa menyejik. Maruah kami ada pada Zara. Dia bawa pelabur, dia bawa kelas, dia bawa masa depan. Kau? Kau cuma bawa sial ke dalam rumah ni sejak hari pertama kau masuk. Beliau kemudian menoleh ke arah Haikal yang masih terdiam kaku. Haikal, pilih sekarang. Kau nak dengar cakap perempuan yang bawa fitnah ni atau kau nak selamatkan empayar ayah kau dengan bantuan Zara? Kalau kau pilih dia, jangan panggil aku ibu lagi. Ini adalah saat yang paling aku takuti. Aku memandang Haikal. Aku mencari sisa-sisa cinta di dalam matanya. Aku berharap dia akan mengambil fail yang sudah basah di dalam kolam itu dan membacanya. Tetapi Haikal, suamiku yang aku cintai dengan segenap jiwa, hanya menundukkan kepala. Dia mengambil semula pen itu. Aisyah, tolonglah balik. You dah buat keadaan makin teruk, kata Haikal tanpa memandangku. Dia mula menurunkan tanda tangan di atas dokumen gadaian itu dengan tangan yang menggigil. I perlukan Zara. I tak perlukan you untuk ajar I macam mana nak uruskan perniagaan. Zara tersenyum kemenangan di belakang bahu Haikal. Dia memandangku dengan pandangan, I told you so. Pada saat itu, aku merasakan sesuatu di dalam hatiku mati. Bukan rasa cinta, tetapi rasa hormatku terhadap lelaki di hadapanku ini. Dia bukan lagi Haikal yang aku kenal. Dia hanyalah seorang lelaki lemah yang sanggup menjual jiwanya demi secebis harapan palsu. Baiklah kalau itu pilihan abang, kataku dengan suara yang sangat tenang. Ketenangan yang datang dari sebuah kehancuran yang total. Aisyah pergi. Tapi ingat satu perkara abang. Harta boleh dicari, tapi kepercayaan yang dah hancur takkan boleh dibina semula. Dan ibu, aku memandang Puan Sri Salma. Ibu pilih emas, tapi ibu buang permata. Satu hari nanti, bila semua ni hancur,
jangan cari Aisyah lagi. Puan Sri Salmah mendengus. Takkan ada hari tu, Aisyah. Sekarang, keluar sebelum aku panggil polis. Aku berpaling dan melangkah keluar. Setiap langkah terasa sangat berat, seolah-olah ada batu besar yang diikat pada kakiku. Aku berjalan melalui taman yang pernah aku tanam dengan bunga-bunga kegemaran Haikal yang kini terbiar layu. Apabila aku sampai di pintu pagar, aku berhenti seketika. Aku menyentuh perutku yang masih rata. Sayang, maafkan ibu. Ayah tak nak kita, bisikku perlahan. Tapi jangan risau, ibu ada. Kita akan bina dunia kita sendiri tanpa perlu menagih simpati dari mereka yang hanya nampak nilai pada angka. Aku tidak pulang ke rumah kami lagi. Aku terus menuju ke perhentian bas. Di dalam beg galas aku, hanya ada beberapa helai baju seragam hospital dan dokumen penting. Aku melihat telefon bimbitku. Ada satu pesanan ringkas masuk daripada Haikal. Harapanku melambung seketika. Mungkinkah dia berubah hati? Namun, pesanan itu hanyalah satu ayat pendek yang merobek sisa-sisa hatiku. Aisyah, abang akan hantar surat cerai melalui peguam minggu depan. Tolong jangan ganggu keluarga kami lagi. Aku menutup telefon itu. Aku menarik nafas panjang, menyedut udara petang yang lembap selepas hujan. Di hadapanku, sebuah bas berhenti. Aku melangkah naik tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahu ke mana aku akan pergi. Tetapi aku tahu aku tidak akan pernah kembali menjadi Aisyah yang lemah. Puan Sri Salmah mahukan drama. Dia mahukan kekayaan. Dia mahukan menantu yang hebat. Dia akan dapat semuanya. Tetapi bukan dengan cara yang dia bayangkan. Haikal telah membuat pilihan. Puan Sri Salmah telah membuat keputusan. Dan Zara telah memasang jeratnya. Aku akan membiarkan takdir memainkan peranannya sekarang. Aku akan fokus pada satu perkara sahaja. Menyelamatkan nyawa kecil di dalam rahimku dan membuktikan bahawa seorang wanita miskin seperti aku mempunyai maruah yang tidak boleh dibeli dengan segala emas di dunia ini. Malam itu, di dalam bilik sewa yang kecil dan sunyi, aku mula merangka hidup baru. Aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku mempunyai ijazah dalam bidang kejururawatan, aku mempunyai pengalaman, dan yang paling penting, aku mempunyai kebenaran di pihakku. Aku akan bekerja keras. Aku akan kumpul setiap sen. Dan aku akan pastikan, apabila hari pembalasan itu tiba, aku bukan lagi orang yang melutut meminta belas kasihan, tetapi orang yang mereka cari untuk mendapatkan bantuan. Hancurnya sebuah keluarga bermula dari satu keputusan yang salah. Dan Haikal baru sahaja menandatangani surat kehancurannya sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan malam menyelubungi diriku, bersiap sedia untuk menghadapi hari esok yang pastinya akan sangat berbeza. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Kuala Lumpur masih sama, sibuk dan tidak pernah tidur. Tetapi duniaku telah berubah sepenuhnya. Aku bukan lagi Aisyah yang lemah, yang hanya tahu menunduk dan meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah aku lakukan. Kini, setiap pagi, aku bangun dengan satu tujuan yang jelas. Aku berdiri di hadapan cermin, melihat perutku yang kini sudah jelas menonjol. Anakku, kekuatan yang paling besar dalam hidupku, kini sudah berusia 7 bulan di dalam rahim. Dia adalah saksi bisu betapa kerasnya aku bekerja untuk membina semula maruah yang telah dipijak-pijak. Aku kini bekerja di sebuah pusat penjagaan warga emas elit di pinggir bandar. Tempat ini bukan sekadar rumah orang tua biasa, tetapi sebuah resort perubatan mewah untuk golongan kenamaan yang memerlukan penjagaan khusus. Di sini, aku dihargai. Kepakaranku sebagai jururawat kanan diiktiraf. Dan yang paling penting, aku tidak perlu mendengar cecaan tentang status sosialku. Pesakit-pesakit di sini, walaupun kaya raya, mereka mempunyai satu persamaan. Mereka kesunyian. Dan aku, dengan segala kasih sayang yang aku ada, mengisi kekosongan itu. Aisyah, kamu nampak letih hari ni.
Jangan paksa diri sangat. Ingat, anak dalam kandungan tu. Tegur Tan Sri Khalid, salah seorang penghuni tetap di sini. Beliau adalah bekas hartawan hartanah yang kini menghabiskan masanya dengan melukis dan membaca. Beliau sudah menganggap aku seperti anaknya sendiri. Saya okey, Tan Sri. Kerja ni ubat untuk saya. Lagipun, saya nak kumpul duit untuk persediaan anak saya nanti. Jawabku sambil tersenyum tenang. Tan Sri Khalid memandangku dengan pandangan yang dalam. Beliau tahu serba sedikit tentang kisah hidupku. Walaupun aku tidak menceritakan segalanya secara terperinci. Beliau hanya mengangguk. Tetapi, matanya seolah-olah berkata bahawa ada sesuatu yang hebat sedang menantiku di masa depan. Sementara itu, di sebuah sudut lain di bandar ini, di dalam banglo mewah yang pernah aku panggil rumah, suasananya sangat berbeza. Cahaya matahari yang masuk melalui langsir sutera mahal itu tidak mampu menghalau kegelapan yang mula menyelubungi keluarga Haikal. Di ruang makan, Puan Sri Salma duduk sendirian. Tiada lagi sup ayam herba yang hangat di atas meja. Yang ada hanyalah makanan segera yang dipesan oleh pembantu rumah baru yang tidak tahu memasak. Haikal jarang pulang awal. Dia sering terperangkap di pejabat, cuba menyelesaikan masalah aliran tunai syarikat yang semakin meruncing. Zara jarang ada di rumah. Sejak mereka berkahwin secara ringkas di Pejabat Agama 2 bulan lalu, Zara lebih banyak menghabiskan masanya di kelab-kelab sosial, membeli belah dan melancong, kononnya untuk mencari peluang perniagaan. Haikal, mana Zara? Dah 3 hari dia tak balik rumah. Dia kata nak ke Singapura. Tapi kenapa tak ada khabar? Tanya Puan Sri Salma apabila melihat Haikal pulang dengan wajah yang sangat lesu malam itu. Haikal mengeluh panjang. Dia meletakkan beg kerjanya di atas lantai. Dia kata ada meeting dengan pelabur di sana, Ibu. Haikal pun susah nak hubungi dia. Syarikat tengah sesak sekarang ni. Hutang bank dah mula menimbun. Tanah pusaka ayah, bank dah hantar notis amaran terakhir. Puan Sri Salma tergamam. Apa? Bukankah Zara kata pelabur dari Dubai tu dah masukkan modal? Mana pergi duit tu? Haikal meraup wajahnya. Dia teringat kembali kata-kata Aisyah 6 bulan lalu. Kata-kata yang dia anggap sebagai fitnah. Sekarang, setiap patah perkataan itu mula menghantui tidurnya. Duit tu... Zara kata dia guna untuk urusan pentadbiran di London. Tapi Haikal semak akaun syarikat bapa dia. Memang betul apa yang Aisyah cakap dulu. Mereka dalam proses kebankrapan. Zara gunakan nama syarikat Haikal untuk buat pinjaman peribadi atas nama dia. Haikal pun tak tahu macam mana dia boleh buat semua tu tanpa pengetahuan Haikal. Puan Sri Salma jatuh terduduk di sofa. Jantungnya berdegup kencang. Kebanggaan yang selama ini dijunjung tinggi mula retak. Jadi, kita ditipu. Anak Tan Sri tu penipu. Haikal tak tahu nak cakap macam mana lagi, Ibu. Kita yang bagi dia peluang. Ibu yang nak sangat Haikal kahwin dengan dia. Haikal ikut saja. Suara Haikal kedengaran sangat pahit. Ada nada menyalahkan di situ. Sesuatu yang tidak pernah Haikal lakukan sebelum ini terhadap ibunya. Puan Sri Salma merasakan dadanya sakit. Bukan sekadar sakit hati, tetapi kesakitan fizikal yang mencucuk-cucuk. Beliau teringat bagaimana Aisyah dulu akan sentiasa mengingatkannya tentang jadual ubat, bagaimana Aisyah akan memicit kakinya setiap malam dan bagaimana Aisyah sentiasa sabar walaupun dihina. Zara? Zara tidak pernah sekalipun bertanya tentang kesihatannya. Malah, Zara pernah mengadu bahawa bau ubat-ubatan Puan Sri Salma membuatkan dia berasa mual. Haikal, Ibu rasa tak sedap badan. Tolong ambilkan ubat Ibu, bisik Puan Sri Salma. Haikal bangun dengan malas. Dia mencari ubat ibunya di dalam laci. Tetapi dia tidak tahu ubat mana yang harus diberikan. Semuanya nampak sama. Ubat mana, Ibu? Banyak sangat ni. Aisyah dulu yang uruskan semua ni. Haikal tak tahu. Nama Aisyah sekali lagi bergema di dalam rumah itu. Membawa bersama rasa rindu yang tidak diundang dan penyesalan yang mula berputik. Haikal memandang botol-botol ubat itu dengan buntu.
Akhirnya, dia hanya mampu memberikan segelas air kosong. Di saat itu, Haikal menyedari bahawa selama ini dia telah membuang permata demi sebutir kaca yang hanya berkilau apabila terkena cahaya, tetapi tidak mempunyai nilai yang hakiki. Di pusat penjagaan, aku baru sahaja selesai membantu Tan Sri Khalid berjalan di taman. Udara malam itu sangat segar. Tiba-tiba, telefon bimbitku berbunyi. Satu nombor yang tidak dikenali. Aku teragak-agak untuk menjawab. Tetapi akhirnya, aku tekan juga butang hijau. Hello? Suaraku lembut. Sepi di hujung talian. Hanya kedengaran bunyi nafas yang berat. Aisyah? Suara itu. Walaupun sudah berbulan-bulan aku tidak mendengarnya, aku tetap mengenalinya. Itu suara Haikal. Jantungku berdegup kencang. Tetapi aku segera mengawal emosi. Aku tidak boleh membiarkan diriku jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Siapa ni? Saya sibuk sekarang, kataku dengan nada profesional. Seolah-olah bercakap dengan orang asing. Aisyah, tolonglah. Jangan letak telefon. Abang tahu abang salah. Abang cuma nak tahu, you sihat ke? You dekat mana? Suara Haikal kedengaran sangat rapuh. Jauh berbeza dengan lelaki angkuh yang mengusirku dulu. Aku menarik nafas panjang. Saya sihat. Sangat sihat sekarang. Tentang di mana saya berada, itu bukan urusan awak lagi, Encik Haikal. Awak dah ada kehidupan baru. Dan saya pun sama. Tolong jangan hubungi saya lagi. Hubungan kita dah lama tamat. Aisyah, tunggu. Ibu sakit. Dia asyik panggil nama you. Syarikat pun semuanya dah hancur, Aisyah. Zara dah lari. Dia bawa lari semua duit yang tinggal. Abang dah hilang segalanya. Aku terdiam seketika. Rasa simpati itu masih ada, tetapi rasa sakit hatiku jauh lebih besar. Aku teringat bagaimana Puan Sri Salma menampar pipiku. Aku teringat bagaimana Haikal menandatangani dokumen itu tanpa memandang mukaku. Maafkan saya, Encik Haikal. Saya bukan lagi jururawat peribadi ibu awak. Dan saya bukan lagi isteri yang awak boleh panggil bila awak susah. Awak pilih Zara sebab kekayaan dia. Jadi, carilah dia untuk tolong awak. Selamat malam. Aku mematikan talian. Tanganku menggigil. Aku memegang perutku. Anakku, jangan takut. Ibu takkan biarkan mereka lukakan kita lagi, bisikku. Walaupun hatiku sedikit terusik dengan berita tentang Puan Sri Salma, aku tahu aku perlu bertegas. Jika aku berpatah balik sekarang, aku akan kehilangan segalanya yang telah aku bina dengan susah payah. Malam itu, Haikal duduk di ruang tamu yang gelap, memegang telefonnya dengan hampa. Dia melihat ke sekeliling rumah besar itu. Semuanya terasa kosong. Barang-barang hiasan mewah yang dibeli Zara kini terasa seperti nisan yang menandakan kematian maruah keluarganya. Zara telah menghilangkan diri ke London, meninggalkan timbunan hutang dan dokumen palsu yang kini sedang disiasat oleh pihak polis. Puan Sri Salma di dalam biliknya menangis teresak-esak. Beliau merindui sentuhan lembut Aisyah. Beliau merindui suara Aisyah yang membacakan doa untuknya sebelum tidur. Beliau menyedari sekarang bahawa kekayaan yang dibanggakannya hanyalah pinjaman dan orang yang dianggap miskin itulah yang sebenarnya paling kaya dengan budi bahasa dan kasih sayang. Namun, segalanya sudah terlambat. Permata itu telah dibuang ke dalam lumpur dan kini permata itu telah dibersihkan oleh orang lain. Berkilau lebih terang daripada yang pernah dibayangkan. Aku pula, di dalam bilik sewaku yang selesa, mula mencatatkan matlamat baruku. Tan Sri Khalid telah menawarkan aku jawatan sebagai pengurus operasi di pusat penjagaan barunya yang bakal dibuka. Ini adalah peluang besar untuk aku meningkatkan kejayaku. Aku akan membuktikan bahawa menantu yang mereka hina ini mampu berdiri di atas kaki sendiri, malah mampu mencapai tahap yang tidak pernah mereka japai. Perang ini baru sahaja bermula dan kali ini aku yang memegang kendali takdirku sendiri.
Masa seolah-olah berlari tanpa belas kasihan, meninggalkan mereka yang tidak bersedia dalam debu kehancuran. 3 bulan lagi telah berlalu dan kini aku berada di kemuncak kejayaku sebagai pengurus operasi di Pusat Penjagaan Elit Seri Kenangan. Perutku yang sudah sarat tidak menghalang aku untuk memastikan setiap penghuni di sini mendapat layanan yang terbaik. Tan Sri Khalid sering berkata bahawa aku mempunyai sentuhan emas. Bukan kerana aku membawa kekayaan material, tetapi kerana aku mampu memulihkan semangat mereka yang sudah pudar. Aku belajar banyak perkara tentang dunia perniagaan daripada beliau. Sesuatu yang tidak pernah Haikal atau Puan Sri Salmah fikirkan untuk ajarkan kepadaku dahulu. Di mata mereka, aku hanyalah seorang pembantu yang tidak berbayar. Namun, di luar dinding pusat penjagaan yang tenang ini, ribut sedang mengamuk hebat melanda keluarga yang pernah membuangku. Berita tentang kejatuhan syarikat pembinaan milik Haikal menjadi buah mulut di kalangan komuniti korporat. Zara bukan sahaja membawa lari wang tunai, tetapi dia telah memasukkan tanda tangan Haikal untuk beberapa kontrak bawah tanah yang melibatkan pengubahan wang haram. Kini, pihak polis dan SPRM mula mengetuk pintu banglo mewah mereka. Kehidupan mewah yang mereka banggakan, yang mereka bina di atas air mata dan penderitaan orang lain, kini sedang runtuh sekeping demi sekeping. Pagi itu, aku sedang menyemak laporan kewangan di pejabatku apabila televisyen di ruang lega menyiarkan berita sensasi. Aku melihat wajah Haikal di skrin. Dia kelihatan sangat cengkung. Matanya dikelilingi lingkaran hitam yang dalam, memakai baju kemeja yang renyuk. Sangat berbeza dengan imej kacak dan kemas yang sentiasa dijaganya dahulu. Dia dikerumuni oleh wartawan ketika keluar dari balai polis selepas memberi keterangan. Di belakangnya, aku melihat Puan Sri Salmah yang cuba menutup wajahnya dengan selendang sutera yang kini nampak lusuh. Mereka bukan lagi tetamu kehormat di majlis amal. Mereka adalah subjek penghinaan masyarakat. Aku menutup televisyen itu dengan alat kawalan jauh. Hatiku bergetar, tetapi bukan kerana rasa takut. Ada satu rasa hiba yang bercampur dengan kelegaan. Bukanlah aku berdendam sehingga mahu melihat mereka merana. Tetapi, aku sedar bahawa inilah yang dinamakan hukum alam. Apa yang disemai, itulah yang dituai. Puan Sri Salmah memilih jalan yang bersalut emas palsu. Dan sekarang, dia terpaksa menelan kepahitan daripada pilihannya sendiri. Aku mengusap perutku perlahan. Anakku, lihatlah. Inilah sebabnya mengapa integriti dan kejujuran itu lebih penting daripada segalanya. Biarlah kita hidup sederhana, asalkan hati kita tenang. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan daripada seorang rakan lama di hospital kerajaan tempat aku pernah bertugas. Aisyah, kau tahu tak? Puan Sri Salmah ada di sini. Dia dimasukkan ke wad kelas 3 semalam. Serangan strok kedua. Kata rakanku itu dengan nada yang rendah. Jantungku terhenti seketika. Wad kelas 3? Kenapa bukan di hospital swasta yang selalu dia pergi? Dengar ceritanya, akaun mereka semua sudah dibekukan. Haikal pun tengah pening nak bayar ikat jamin. Mereka tak ada perlindungan insurans yang aktif sebab dah lama tak bayar premium. Kasihan aku tengok Aisyah. Dia asyik meracau panggil nama kau. Dia tak nak makan kalau bukan kau yang suapkan. Aku terdiam lama selepas meletakkan telefon. Bayangan Puan Sri Salmah yang angkuh, yang pernah menghina pekerjaanku sebagai pencuci najis, kini terpaksa bergantung harap pada sistem kesihatan awam yang pernah dipandangnya rendah. Ini adalah satu ironi yang sangat tajam. Haikal pula, lelaki yang sepatutnya menjadi pelindung, kini nampaknya sudah hilang arah sepenuhnya. Adakah aku patut pergi melawat? Adakah aku patut memaafkan mereka selepas segala yang mereka lakukan terhadapku? Malam itu, aku tidak dapat tidur. Kata-kata Tan Sri Khalid ternyanyiang di telingaku. Aisyah, kemaafan itu bukan untuk orang yang menyakiti kita, tetapi untuk ketenangan jiwa kita sendiri. Jangan biarkan kebencian mereka menjadi penjara buat kamu.
Aku tahu beliau betul. Aku perlu menutup buku lama ini dengan cara yang bermaruah. Keesokan harinya, aku memandu ke hospital kerajaan itu. Bau ubat-ubatan dan suasana hiruk pikuk di koridor hospital membawa kembali memori lama. Aku melangkah ke ward kelas 3 yang sesak dengan pesakit. Di satu sudut, di atas katil yang hanya dipisahkan oleh tirai kain yang nipis, aku melihat Puan Sri Salma. Beliau nampak sangat kecil dan rapuh di bawah selimut hospital yang kasar. Separuh daripada wajahnya nampak kaku, kesan daripada strok yang menyerang. Haikal ada di situ, duduk di kerusi plastik di tepi katil. Dia sedang tertidur dengan kepala tersandar di dinding. Bajunya nampak kotor dan dia kelihatan seperti orang yang sudah tidak tidur selama seminggu. Apabila aku mendekat, bunyi tapak kasutku mengejutkannya. Haikal membuka mata dan apabila dia melihat aku berdiri di situ dengan perut yang membuncit, dia terpaku. Dia seolah-olah melihat satu keajaiban yang tidak mungkin berlaku. Aisyah, bisiknya, suaranya pecah. Dia bangun dengan tergesa-gesa, hampir menjatuhkan kerusi plastik itu. You datang? Aku tidak menjawab soalannya. Aku terus memandang Puan Sri Salma yang mula membuka mata. Apabila matanya bertembung dengan mataku, air mata mula mengalir dari sudut matanya yang kuyu. Dia cuba menggerakkan tangannya yang tidak kaku, mencapainya ke arahku. Aku teragak-agak, tetapi akhirnya aku menyambut tangan itu. Tangannya terasa sejuk dan menggigil. Aisyah, maaf. Suaranya keluar dalam bentuk bisikan yang tersekat-sekat, sukar difahami. Tetapi aku tahu apa yang cuba dikatakannya. Saya ada di sini, Puan, kataku lembut. Aku tidak memanggilnya ibu lagi kerana gelaran itu sudah lama mati di dalam hatiku. Saya datang bukan untuk menambah beban. Saya cuma nak pastikan Puan okey. Haikal menutup wajahnya dengan kedua-dua belah tangan. Bahunya terhingkut-hingkut menahan tangis. Aisyah, abang minta maaf. Abang bodoh. Abang gadaikan segala-galanya untuk perempuan tu. Sekarang rumah kita dah kena lelong. Abang tak ada tempat nak bawa ibu lepas dia keluar hospital nanti. Abang tak tahu nak buat apa lagi. Aku memandang Haikal dengan perasaan yang kosong. Rasa cinta yang dulu begitu membara, kini sudah tidak berbekas. Yang ada hanyalah rasa belas kasihan terhadap seorang manusia yang telah kehilangan segalanya kerana kelemahannya sendiri. Awak masih ada tangan dan kaki, Haikal. Awak seorang arkitek yang berbakat. Mula dari bawah. Jangan harapkan jalan pintas, kataku dengan tegas. Tapi siapa yang nak ambil abang kerja sekarang? Nama abang dah busuk. Kes mahkamah lagi. Itu adalah akibat daripada tindakan awak sendiri. Awak perlu hadapi. Tapi untuk Puan, aku memandang Puan Sri Salma semula. Pusat penjagaan tempat saya bekerja ada kekosongan untuk kes-kes kebajikan yang ditaja oleh Yayasan Tan Sri Khalid. Saya akan cuba uruskan supaya Puan boleh ditempatkan di sana buat sementara waktu sehingga Puan pulih. Puan akan dapat penjagaan yang lebih baik daripada di sini. Haikal memandangku dengan penuh rasa syukur yang meluak-luak. You masih nak tolong kami selepas apa yang kami buat pada you? Kenapa, Aisyah? Aku mengusap perutku, merasakan satu tendangan kecil dari dalam. Bukan untuk awak, Haikal, tapi untuk manusia yang ada di dalam kandungan ini. Saya tak nak dia lahir dengan mengetahui ibunya seorang yang pendendam. Saya nak dia tahu bahawa kebaikan itu tidak tertakluk kepada bagaimana orang melayan kita, tetapi kepada siapa diri kita yang sebenarnya. Aku meninggalkan mereka di wad itu dengan satu perasaan yang sangat ringan. Aku sudah melakukan apa yang perlu aku lakukan. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk semula ke dalam hidupku secara peribadi, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka mati di jalanan. Itu adalah garis pengisar yang aku tetapkan. Aku adalah Aisyah, pengurus pusat penjagaan yang berjaya, bakal ibu yang kuat dan wanita yang telah memenangi peperangan
melawan egonya sendiri. Namun, drama ini belum berakhir. Sekembalinya aku ke pejabat, aku menerima satu lagi berita yang mengejutkan. Pihak berkuasa telah berjaya menjejaki Zara di London. Dia ditahan kerana cuba melarikan diri ke negara lain dengan pasport palsu. Dan apa yang lebih mengejutkan, Zara bukan bertindak sendirian. Dia mempunyai rakan subahat di dalam syarikat Haikal sendiri. Seseorang yang Haikal percayai sepenuhnya. Rahsia yang selama ini tersembunyi mula terbongkar satu demi satu. Ternyata, kejatuhan keluarga Haikal bukan sekadar nasib malang, tetapi satu konspirasi yang telah dirancang lama oleh mereka yang menyimpan dendam terhadap keangkuhan Puan Sri Salma di masa lalu. Dan aku, tanpa aku sedari, memegang kunci utama untuk membongkar segalanya dan mungkin mengembalikan semula apa yang telah hilang, tetapi dengan syarat yang akan mengubah segalanya sekali lagi. Kebenaran itu kadangkala lebih pahit daripada racun yang paling berbisa. Seminggu selepas lawatan aku ke hospital, aku duduk di dalam pejabatku yang tenang, menghadap ke arah taman herba yang menghijau. Namun, ketenangan itu diganggu oleh sepucuk surat layang yang diletakkan di bawah pintuku pagi tadi. Di dalamnya, terdapat salinan transaksi akaun syarikat Haikal yang tidak pernah ditunjukkan kepada sesiapa. Nama yang tertera di situ bukan nama Zara, tetapi nama Zulkhairi, akaunten syarikat yang sudah bekerja dengan keluarga Haikal sejak zaman arwah ayahnya lagi. Aku mengenali Zulkhairi. Dia adalah lelaki yang sentiasa tersenyum, yang sentiasa membawakan buah tangan setiap kali melawat Puan Sri Salma di rumah dahulu. Dia kelihatan seperti seorang bapa yang penyayang dan pekerja yang sangat setia. Namun, mengikut dokumen ini, Zulkhairi telah memindahkan jutaan ringgit ke sebuah akaun luar pesisir sejak bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum Zara muncul dalam hidup Haikal. Zara hanyalah alat atau kambing hitam yang digunakan oleh Zulkhairi untuk melengkapkan rancangan jahatnya. Aku termenung seketika. Mengapa Zulkhairi sanggup berbuat demikian? Dia sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Aku teringat kembali satu perbualan lama yang tidak sengaja aku dengar antara Zulkhairi dan arwah bapa Haikal suatu ketika dahulu. Ada sesuatu tentang hutang nyawa dan maruah yang tidak pernah selesai. Adakah ini dendam lama yang disimpan rapi di sebalik topeng kesetiaan? Tiba-tiba, pintu pejabatku diketuk. Haikal berdiri di situ. Wajahnya kelihatan sedikit lebih kemas berbanding di hospital. Tetapi, matanya masih menyimpan kesedihan yang amat sangat. Dia memakai kemeja lama yang sedikit pudar warnanya. Dia memandangku. Kemudian, matanya tertumpu ke arah perutku yang semakin membesar. Kali ini, dia tidak lagi mampu menahan emosinya. "Aisyah, you mengandung?" Suaranya bergetar. Aku mengangguk perlahan, meletakkan tangan di atas perutku. "Ya, dah 7 bulan lebih. Anak kita, Haikal. Atau lebih tepat lagi, anak saya sekarang." Haikal melutut di hadapanku. Kepalanya menunduk ke lantai. Bahunya terhinggut-hinggut. "Kenapa you tak beritahu abang, Aisyah? Kenapa you biarkan abang buat dosa yang begitu besar pada you dan anak ni? Abang halau you. Abang hina you. Sedangkan you tengah bawa zuriat abang." Aku menarik nafas panjang, cuba menahan rasa sebab. "Sebab pada malam itu, Haikal, awak tak nampak saya. Awak hanya nampak emas yang dijanjikan Zara. Awak hanya nampak maruah keluarga awak yang awak rasa saya tak mampu nak beli. Kalau saya beritahu awak malam tu, awak akan simpan saya bukan sebab cinta, tapi sebab tanggungjawab. Dan saya tak nak anak saya lahir dalam sebuah rumah yang penuh dengan kebencian dan penghinaan." Haikal menangis semahu-mahunya. "Abang salah, Aisyah. Abang terlalu lemah. Abang biarkan ibu kawal hidup abang. Abang biarkan tamak kuasai diri abang. Sekarang, abang dah hilang segala-galanya. Rumah, syarikat, harta.
Dan yang paling berharga, abang dah hilang you dan anak kita. Aku membiarkan dia menangis seketika. Selepas beberapa minit, aku menghulurkan dokumen yang aku terima pagi tadi. Bangunlah Haikal. Menangis takkan selesaikan apa-apa. Awak perlu tengok ni. Haikal mengesat air matanya dan mengambil dokumen itu. Apabila dia mula membaca, wajahnya berubah daripada sedih kepada terkejut dan kemudian kepada kemarahan yang amat sangat. Zulkhairi? Tak mungkin. Dia dah macam pakcik abang sendiri. Dia yang dukung abang masa kecil dulu. Kadang-kala, orang yang paling dekat dengan kita lah yang tahu di mana nak tikam supaya kita paling sakit, Haikal. Kataku tenang. Zulkhairi bukan sekadar mencuri duit awak. Dia yang bawa Zara masuk ke dalam hidup awak. Dia tahu awak tengah sesak dan dia tahu Puan Sri Salma akan buat apa sahaja untuk nampak kaya semula. Dia rancang segalanya supaya awak sendiri yang tanda tangan surat gadai janji tanah pusaka tu kepada syarikat cengkerang milik dia. Haikal merenyukkan kertas itu dengan tangannya yang menggigil. Dia nak hancurkan kami. Tapi kenapa? Apa salah keluarga abang pada dia? Itu yang awak perlu cari tahu, Haikal. Dan awak perlu bertindak cepat sebelum dia hilangkan diri ke luar negara seperti Zara. Pihak polis sedang mencari Zara. Tapi mereka tak tahu tentang Zulkhairi. Awak pemegang saham utama, awak ada kuasa untuk buat laporan audit forensik. Haikal memandangku dengan pandangan yang bercampur baur. Kenapa you masih tolong abang, Aisyah? Selepas apa yang abang buat, you sepatutnya biarkan saja abang merempat. Aku berdiri dan berjalan ke arah tingkap. Saya buat ni bukan untuk awak. Saya buat ni untuk arwah ayah awak yang sangat baik pada saya dulu. Dia pernah pesan pada saya supaya jaga awak dan ibu, walaupun dia tahu awak berdua susah nak dijaga. Dan saya buat ni supaya anak saya tak perlu malu dengan nama bapanya suatu hari nanti. Saya nak dia tahu bapanya adalah seorang lelaki yang berani mengaku salah dan sanggup tebus kesilapan, bukan seorang pengecut yang lari dari masalah. Haikal berdiri tegak. Ada satu semangat baru yang mula terpancar di matanya. Terima kasih Aisyah. Abang berjanji, abang akan selesaikan semua ni. Abang akan cari Zulkhairi. Abang akan dapatkan semula tanah pusaka ayah. Dan abang akan pastikan ibu dapat rawatan yang terbaik. Pergilah Haikal, buat apa yang patut. Tentang Puan, saya dah uruskan pemindahannya ke sini petang nanti. Dia akan berada di bawah jagaan saya secara profesional. Awak jangan risau tentang kos. Pusat penjagaan ini ada dana kebajikan. Haikal melangkah ke arah pintu. Tetapi sebelum dia keluar, dia menoleh semula. Aisyah, boleh abang tanya satu perkara? Aku hanya memandangnya tanpa suara. Masih ada ruang ke untuk abang dalam hidup you dan anak kita nanti? Walaupun sekecil zarah. Aku terdiam. Soalan itu adalah soalan yang paling sukar untuk aku jawab. Luka yang dalam perlukan masa untuk sembuh, Haikal. Parutnya mungkin akan kekal selamanya. Buat masa sekarang, fokus pada apa yang ada di depan mata awak. Jangan fikir tentang masa depan yang awak sendiri tak pasti. Haikal mengangguk faham. Dia keluar dari pejabatku dengan langkah yang lebih yakin. Aku melihat keretanya yang lama dan buruk berlalu pergi. Hatiku masih terasa berat. Adakah aku terlalu lembut? Adakah aku sepatutnya membiarkan dia menanggung segalanya sendirian? Namun, di dalam rahimku, aku merasakan satu tendangan yang kuat. Seolah-olah anakku sedang berkata bahawa keampunan adalah jalan yang paling mulia. Petang itu, Puan Sri Salma tiba di pusat penjagaan kami. Beliau dibawa masuk dengan menggunakan kerusi roda. Wajahnya yang kuyu nampak sedikit berseri apabila melihat aku menunggunya di pintu masuk. Beliau tidak boleh bercakap banyak, tetapi matanya sentiasa mengekori setiap gerak-geriku. Aku menempatkannya di sebuah bilik yang selesa dengan pemandangan ke arah taman. Apabila aku menyuapkannya makanan buat kali pertama di situ, beliau menggenggam tanganku dengan erat. Air mata mengalir di pipinya yang sudah berkedut.
Beliau cuba menyebut sesuatu dan aku merapatkan telingaku ke mulutnya. Maafkan Ibu Aisyah, bisiknya dengan penuh payah. Aku tersenyum kecil, mengesat air matanya dengan tisu. Dahlah Puan, benda yang dah lepas jangan dikenang. Sekarang Puan fokus untuk sihat ya. Anak saya dalam perut ni nak tengok nenek dia kuat. Mendengar perkataan nenek, Puan Sri Salma menangis lebih kuat. Beliau seolah-olah tidak percaya bahawa di sebalik segala kejahatan yang beliau lakukan, aku masih sudi membenarkannya menjadi sebahagian daripada hidup anakku. Beliau mencium tanganku berulang kali. Satu perbuatan yang tidak pernah aku bayangkan akan dilakukan oleh seorang wanita seangkuh beliau. Malam itu, pusat penjagaan menjadi sangat sunyi. Aku duduk di balkoni bilikku memerhatikan bintang-bintang di langit. Aku tahu jalan di hadapan masih panjang. Haikal perlu berhadapan dengan Zulkhairi yang licik. Rahsia di sebalik dendam Zulkhairi mungkin akan mendedahkan sisi gelap keluarga Haikal yang tidak pernah aku ketahui. Namun, aku sudah bersedia. Aku bukan lagi menantu yang lemah. Aku adalah benteng terakhir yang akan melindungi maruah dan masa depan anakku. Keesokan harinya, berita mengejutkan sampai ke telingaku. Haikal telah pergi berjumpa dengan Zulkhairi di pejabat lamanya. Berlaku satu pertengkaran yang hebat. Zulkhairi dalam keadaan terdesak telah mendedahkan segala-galanya. Ternyata, Zulkhairi adalah adik tiri kepada arwah bapa Haikal hasil hubungan luar nikah yang dirahsiakan oleh Datuk Haikal. Zulkhairi merasa dia berhak ke atas separuh daripada harta keluarga itu. Tetapi dia telah dipinggirkan dan hanya dijadikan pekerja. Selama berpuluh tahun, dia menyimpan api dendam di dalam hati, menunggu saat yang paling sesuai untuk merampas segala-galanya. Zulkhairi cuba melarikan diri, tetapi Haikal telah menghubungi pihak polis terlebih dahulu. Zulkhairi ditahan di lapangan terbang ketika cuba menaiki pesawat ke Dubai. Bersama-sama dengannya, polis menemui dokumen-dokumen penting yang membuktikan penyelewengan dana dan bukti penglibatan Zara dalam sindiket pengubahan wang haram. Kemenangan ini nampaknya berpihak kepada Haikal. Namun, di sebalik kemenangan itu, ada satu lagi kejutan yang menanti. Zulkhairi sempat membisikkan sesuatu kepada Haikal sebelum dia dibawa pergi oleh polis. Sesuatu yang membuatkan Haikal terus memandu ke pusat penjagaan aku dengan wajah yang pucat lesi. Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu Puan Sri Salma dan mengapa beliau sangat membenci aku sejak dari awal lagi. Sesuatu yang bakal mengubah pandangan aku terhadap wanita yang kini sedang terlantar sakit di bilik sebelah. Matahari mula terbenam di kaki langit, meninggalkan sisa-sisa cahaya merah yang kelihatan seperti darah yang terpercik di dada langit. Di dalam pejabatku, suasana terasa sangat tegang. Haikal berdiri di hadapanku. Nafasnya turun naik dengan laju dan matanya merah seperti sudah menangis sepanjang perjalanan. Dia memegang sebuah sampul surat usang yang nampaknya sudah lama disimpan. Mungkin sebahagian daripada simpanan rahsia Zulkhairi yang dirampas oleh polis. Aisyah, abang tak tahu macam mana nak cakap perkara ni, bisik Haikal. Suaranya pecah, seolah-olah setiap perkataan yang keluar adalah kaca yang menghiris kerongkongnya. Zulkhairi, sebelum dia dibawa pergi, dia bagi tahu abang kenapa ibu sangat benci pada you. Kenapa dia sanggup buat apa sahaja untuk pisahkan kita walaupun dia tahu you adalah menantu yang terbaik. Aku mengerutkan dahi. Perutku terasa memulas. Mungkin bayi di dalam rahimku juga dapat merasakan kegelisahan ibunya. Apa maksud awak, Haikal? Saya ingatkan dia benci saya sebab saya miskin. Sebab saya cuma seorang anak yatim piatu dari rumah kebajikan. Haikal menggeleng kepala dengan lemah. Dia menghampiri aku dan meletakkan sampul surat itu di atas meja. Di dalamnya, terdapat sekeping gambar lama yang sudah kekuningan dan sehelai surat beranak asal.
Aku mengambil gambar itu. Tanganku menggigil hebat apabila melihat wajah wanita di dalam gambar itu. Wajah itu sangat mirip dengan wajahku, cuma versi yang lebih muda dan memakai pakaian seragam pembantu rumah. "Itu Mariam," kata Haikal perlahan. "Ibu kandung you, Aisyah." Duniaku seakan-akan berhenti berputar. Aku terduduk di kerusi, memandang gambar itu dengan pandangan yang kosong. Selama ini, aku dibesarkan di rumah anak yatim tanpa mengetahui siapa ibu bapaku. Aku hanya diberitahu bahawa aku ditinggalkan di pintu pagar dengan sehelai selimut. Zulkhairi bagi tahu, Mariam dulu adalah pembantu rumah di banglo arwah ayah abang. Haikal menyambung ceritanya. Dia bukan sekadar pembantu. Arwah ayah sangat mencintai Mariam. Mereka sebenarnya sudah merancang untuk berkahwin lari kerana Puan Sri Salma, ibu abang, telah dipaksa berkahwin dengan ayah atas dasar kepentingan perniagaan antara dua keluarga korporat. Dia tuduh Mariam mencuri barang kemas warisan keluarga. Barang kemas yang sama yang dia bangga-banggakan pada you dulu. Aku menggenggam gambar Mariam itu dengan erat. Dia hantar ibu saya ke penjara. Lebih teruk dari itu, Aisyah. Suara Haikal semakin tenggelam. Ibu halau Mariam ketika dia sedang sarat mengandungkan you. Ibu pastikan tiada sesiapa di bandar ini yang akan bagi Mariam kerja atau pelindungan. Mariam terpaksa melahirkan you di tepi jalan sebelum dia meninggal dunia kerana pendarahan hebat. You ditemui oleh pihak kebajikan di sebelah mayat ibu you sendiri. Dan surat beranak you, arwah ayah abang sempat simpan dan serahkan pada Zulkhairi untuk disimpan sebagai bukti pengkhianatan ibu sekiranya satu hari nanti kebenaran perlu dibongkar. Kesakitan yang aku rasakan sekarang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ia bukan lagi tentang diceraikan atau dihina. Ia adalah tentang seorang wanita yang telah memusnahkan hidup ibu kandungku, menyebabkan aku menjadi anak yatim piatu dan kemudian, bertahun-tahun kemudian, memperlakukan aku dengan cara yang sama kejamnya. Sebab itu dia benci saya. Suaraku kedengaran sangat dingin, sehingga Haikal sendiri terkejut. Sebab setiap kali dia pandang muka saya, dia nampak Mariam. Dia nampak dosa yang dia dah buat. Dia nampak wanita yang hampir merampas kedudukannya. Dia bukan benci saya sebab saya miskin, Haikal. Dia benci saya sebab dia takut pada saya. Haikal melutut di kakiku. Menangis teresak-esak. "Aisyah, Abang minta maaf. Abang tak tahu ibu sekejam itu. Abang rasa sangat kotor menjadi anak kepada wanita itu. Tolonglah, jangan benci anak kita disebabkan darah yang mengalir dari keluarga abang." Aku tidak memandang Haikal. Aku berdiri dan berjalan keluar dari pejabat. Langkahku terarah ke bilik di mana Puan Sri Salma ditempatkan. Aku mahu melihat wajah itu sekali lagi. Aku mahu melihat wajah wanita yang telah mencuri kasih sayang seorang ibu daripadaku sejak aku belum sempat membuka mata lagi. Aku menolak pintu biliknya dengan kasar. Puan Sri Salma sedang baring kaku, matanya merenung siling. Apabila dia melihat aku masuk dengan wajah yang penuh dengan kemarahan yang membara, dia nampak ketakutan. Dia cuba menggerakkan bibirnya yang herut, tetapi tiada suara yang keluar. Aku mencampakkan gambar Mariam ke atas dadanya. "Puan kenal wanita ini?" tanyaku dengan nada yang sangat rendah tetapi penuh dengan ancaman. Puan Sri Salma melihat gambar itu dan matanya terbeliak luas. Dia mula bernafas dengan tercungap-cungap. Seluruh badannya menggigil. Dia cuba menolak gambar itu dengan tangannya yang lemah. Seolah-olah gambar itu adalah api yang membakarnya. "Puan bunuh ibu saya," kataku lagi. Setapak demi setapak, aku mendekati katanya. "Puan halau dia macam anjing ketika dia tengah mengandungkan saya. Puan biar dia mati sendirian di jalanan. Dan kemudian, Puan buat perkara yang sama pada saya. Puan halau saya. Puan panggil saya pembau sial. Puan panggil saya pencuci najis. Padahal,
Puanlah orang yang paling kotor di dalam dunia ini. Puan Sri Salmah mula mengeluarkan bunyi erangan yang menyakitkan. Air matanya mengalir lebat. Dia cuba mencapai tanganku. Mungkin untuk meminta ampun. Tetapi aku segera menarik tanganku kembali. Aku merasa mual dengan setiap sentuhan wanita ini. Puan tahu tak? Saya datang sini, saya suapkan puan makan, saya bersihkan puan, saya uruskan rawatan puan. Saya buat semua tu sebab saya ingat puan hanyalah seorang ibu yang tersalah pilih jalan. Saya kesiankan puan. Tapi sekarang, aku ketawa kecil. Satu tawa yang penuh dengan kepahitan. Sekarang saya rasa saya patut biarkan puan mati di hospital kelas 3 tu. Saya patut biarkan puan merasai apa yang ibu saya rasakan. Haikal masuk ke dalam bilik. Dia memegang bahuku. Aisyah, istighfar. Jangan biarkan syaitan kuasai you. Ibu dah terima balasan dia. Tengoklah keadaan dia sekarang. Aku menepis tangan Haikal. Balasan? Ini belum cukup, Haikal. Nyawa ibu saya tidak boleh ditukar dengan strok atau jatuh miskin. Dia kehilangan hak untuk melihat saya membesar. Saya kehilangan hak untuk merasa pelukan seorang ibu. Dan wanita ini, dia hidup mewah selama berpuluh tahun di atas penderitaan kami. Puan Sri Salmah tiba-tiba mengalami serangan sesak nafas yang hebat. Mesin pemantau jantung di sebelah katilnya mula berbunyi dengan nyaring. Bip, bip, bip. Haikal panik. Dia segera berlari memanggil doktor. Aku berdiri kaku di situ, memerhatikan wanita yang sedang bergelut dengan maut itu. Di dalam hati, ada satu peperangan yang sangat hebat. Sebahagian daripada diriku mahu melihatnya pergi. Mahu melihatnya membayar hutang nyawa itu sekarang juga. Tetapi sebahagian lagi, bahagian yang dididik sebagai seorang jururawat, bahagian yang sedang membawa nyawa baru di dalam kandungan, berteriak supaya aku menyelamatkannya. Aku memandang perutku. Anakku, apa yang patut ibu lakukan? Detak jantung Puan Sri Salmah semakin lemah di skrin. Wajahnya mula berubah menjadi biru. Ini adalah saat di mana keputusanku akan menentukan siapa aku yang sebenarnya. Adakah aku akan menjadi seperti Puan Sri Salmah yang membiarkan dendam menghancurkan peri kemanusiaan? Atau adakah aku akan menjadi Aisyah yang tetap memegang prinsip kebaikan walaupun di hadapan musuh yang paling kejam? Tanpa sedar, tanganku mula bergerak. Naluri kejururawatanku mengambil alih. Aku melakukan resusitasi jantung, CPR, ke atas dada Puan Sri Salmah. Jangan mati lagi, bisikku dengan gigi yang terkatup rapat. Puan jangan mati lagi, sehingga Puan benar-benar merasai penyesalan yang paling dalam. Puan kena hidup untuk tengok kejayaan saya dan anak saya. Supaya setiap hari, Puan akan diingatkan tentang Mariam yang Puan benci itu. Doktor dan jururawat lain menyerbu masuk ke dalam bilik. Mereka mengambil alih tugas penyelamatan. Aku melangkah ke belakang, berdiri di sudut bilik yang gelap. Haikal datang ke arahku. Dia cuba memelukku. Tetapi aku hanya berdiri kaku. Malam itu, Puan Sri Salmah percaya diselamatkan. Tetapi keadaannya semakin merosot. Dia kini bergantung sepenuhnya kepada mesin bantuan pernafasan. Dia sedar, tetapi dia tidak boleh bergerak langsung. Dia terperangkap di dalam badannya sendiri. Dengan memori tentang Mariam dan kata-kata aku yang terus menghantuinya. Aku keluar ke balkoni pusat penjagaan, menghirup udara malam yang dingin. Hoi 2 berakhir di sini dengan satu pendedahan yang merobek jiwa. Aku sudah tahu kebenaran yang paling gelap. Aku sudah tahu siapa musuh sebenar hidupku. Dan sekarang, aku perlu membuat keputusan yang paling besar. Adakah aku akan terus menjaga wanita ini? Atau adakah aku akan meninggalkannya dalam kegelapan yang dia sendiri ciptakan? Di kejauhan, lampu-lampu bandar Kuala Lumpur berkelipan, seolah-olah menjanjikan satu permulaan yang baru. Namun bagi aku, cahaya itu hanya mengingatkan aku pada kilauan emas palsu yang telah menghancurkan banyak nyawa.
Aku memegang perutku erat-erat. Ibu akan kuat untuk kamu, sayang. Bisikku pada angin malam. Kita akan pastikan Maryam mendapat keadilan yang sepatutnya. Bukan dengan darah, tapi dengan cara yang paling bermaruah. Zulkhairi di penjara, Zara dalam buruan dan Puan Sri Salma dalam penjara badannya sendiri. Haikal pula adalah sisa daripada sebuah kehancuran yang cuba mencari makna baru. Dan aku adalah Aisyah, anak Maryam, yang kini memegang takdir mereka semua di dalam tanganku. 2 bulan telah berlalu sejak rahsia hitam itu terbongkar. Dan kini, duniaku terasa seperti sedang berada di dalam fasa peralihan yang sangat tenang namun penuh dengan debaran. Aku kini berada di minggu ke-36 kehamilan. Setiap gerakan bayi di dalam rahimku terasa seperti sebuah pesanan kecil yang mengatakan bahawa hidup ini harus diteruskan, walau betapa berat sekalipun beban masa lalu yang kita galas. Pusat penjagaan seri kenangan kini sudah menjadi rumah kedua bagiku. Di sini, aku bukan sahaja menguruskan pesakit, tetapi aku juga sedang merawat jiwaku sendiri yang hampir hancur oleh kebenaran tentang Maryam, ibu kandungku. Puan Sri Salma masih di bawah jagaanku. Keadaannya tidak banyak berubah. Beliau masih lumpuh dan hanya mampu berkomunikasi melalui gerakan mata dan bunyi-bunyi kecil yang sukar difahami. Namun, ada sesuatu yang berbeza dalam pandangan matanya. Setiap kali aku masuk ke biliknya untuk memeriksa tekanan darah atau menyuapkannya air, matanya akan mengekori setiap langkahku dengan penuh rasa sayu. Tiada lagi api kebencian atau keangkuhan yang dulu membara. Yang tinggal hanyalah kekosongan dan penyesalan yang mendalam. Aku masih belum mampu memanggilnya ibu dan mungkin aku tidak akan pernah mampu melakukannya. Tetapi aku telah memilih untuk tidak lagi memandangnya dengan rasa benci. Kebencian hanya akan meracuni susu yang bakal aku berikan kepada anakku nanti. Haikal pula menunjukkan perubahan yang luar biasa. Dia kini bekerja sebagai arkitek kontrak di sebuah firma kecil. Dia tidak lagi memandu kereta mewah. Dia hanya menggunakan motosikal lama untuk ke tempat kerja dan melawat ibunya setiap petang. Dia bekerja keras untuk mengumpul wang bagi membayar balik sebahagian daripada hutang-hutang yang ditinggalkan oleh penipuan Zara dan Zulkhairi. Setiap kali dia datang melawat, dia akan membawa buah-buahan atau bunga untuk diletakkan di dalam bilik Puan Sri Salma. Dan setiap kali itu juga, dia akan berdiri di luar pejabatku, hanya untuk melihat aku dari jauh tanpa berani untuk menegur jika aku tidak memulakannya dahulu. Dia menghormati ruang yang aku minta dan itu membuatkan aku mula melihat sisi matangnya yang selama ini terkubur di bawah ketiak ibunya. Suatu petang, ketika hujan renyai-renyai membasahi bumi, Haikal masuk ke pejabatku selepas melawat ibunya. Dia nampak basah lencun kerana tidak sempat memakai baju hujan. Dia meletakkan sekeping sampul surat besar di atas mejaku. "Ini apa, Haikal?" tanyaku sambil menghulurkan tisu untuk dia mengelap wajahnya. "Ini adalah dokumen tebusan tanah pusaka ayah, Aisyah," katanya dengan suara yang serak tetapi penuh dengan kebanggaan. "Abang dah bekerjasama dengan pihak polis dan bank. Disebabkan Zulkhairi ditangkap atas tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram, transaksi gadaian tu diisytiharkan tidak sah. Abang terpaksa bayar sedikit yuran guaman dan denda pentadbiran. Tapi tanah tu dah kembali kepada keluarga kita. Tanah di mana arwah ayah mahu bina rumah untuk Maryam dulu." Aku terpaku. Aku mengambil dokumen itu dan melihat nama Maryam binti Abdullah yang telah didaftarkan sebagai pemilik amanah bagi sebahagian daripada tanah tersebut mengikut wasiat tambahan yang dibuat oleh arwah bapa Haikal secara rahsia bertahun-tahun dahulu. Rupa-rupanya, bapa Haikal tidak pernah melupakan ibuku. Beliau telah menyediakan satu pelan keselamatan sekiranya Maryam ditemui semula. "Abang nak you ambil tanah ni, Aisyah. Ini hak Maryam. Ini hak you.
Abang tak nak 1 sen pun dari bahagian ni. Abang nak gunakan bahagian abang untuk bina pusat komuniti atau klinik percuma atas nama Mariam. Abang nak tebus dosa ibu pada you dan arwah ibu you. Haikal berkata sambil menunduk. Air mataku menitis ke atas dokumen itu. Akhirnya, selepas berpuluh tahun, nama ibuku dibersihkan. Dia bukan lagi pencuri atau pembantu rumah yang hina di mata undang-undang. Dia adalah seorang pemilik tanah, seorang wanita yang dicintai dan seorang ibu yang maruahnya dipulangkan semula oleh anak kepada wanita yang pernah menghancurkannya. Terima kasih Haikal, bisikku. Ini bermakna sangat besar bagi saya. Bukan sebab nilai tanah tu, tapi sebab keadilan itu akhirnya datang juga. Haikal tersenyum kelak. Keadilan mungkin datang lambat Aisyah, tapi ia tetap datang. Macam mana dengan you? You dah sedia untuk bersalin? Abang dah siapkan segala kelengkapan di hospital. Kalau you izinkan, abang nak ada di sebelah you masa anak kita lahir nanti. Aku memandang perutku yang membulat. Rasa takut dan teruja bercampur baur. Saya tak tahu, Haikal. Beri saya masa sedikit lagi. Banyak sangat perkara yang berlaku dalam masa singkat ni. Haikal mengangguk faham. Abang faham. Abang takkan paksa. Abang cuma nak you tahu, abang takkan pergi mana-mana lagi. Abang akan jadi lelaki yang you boleh harapkan, sama ada sebagai suami atau cuma sebagai bapa kepada anak ini. Malam itu, ketika aku sedang berehat di bilik, Puan Sri Salmah tiba-tiba mengalami sesak nafas lagi. Aku segera berlari ke biliknya. Kali ini, beliau nampak sangat tenang. Beliau memegang tanganku dengan sisa tenaga yang ada. Beliau menunjuk ke arah laci meja di sebelah katilnya. Aku membuka laci tersebut dan menemui sebuah kotak baldu kecil yang sangat usang. Di dalamnya terdapat seutas rantai emas dengan loket berbentuk hati. Itu bukan rantai berlian yang mahal, tetapi emas lama yang nampak sangat bermakna. Di dalam loket itu, ada gambar kecil Mariam dan gambar arwah bapa Haikal. Mariam, bisik Puan Sri Salmah dengan susah payah. Rupa-rupanya, Puan Sri Salmah telah menyimpan rantai ini selama berpuluh tahun. Beliau tidak pernah membuangnya. Mungkin inilah beban rahsia yang selama ini menghimpit jiwanya. Beliau menyerahkan rantai itu kepadaku dan buat pertama kalinya, aku melihat sinar keikhlasan dalam matanya. Beliau seolah-olah sudah bersedia untuk melepaskan segala-galanya. Terima kasih, Puan. Saya terima bagi pihak ibu saya, kataku. Aku mencium dahi Puan Sri Salmah. Rasanya sangat aneh, tetapi ada satu rasa kedamaian yang mula meresap ke dalam hatiku. Dendam itu perlahan cair, digantikan dengan rasa hiba melihat seorang manusia yang dahulunya begitu berkuasa kini tunduk pada takdir. Beberapa hari kemudian, saat yang ditunggu-tunggu tiba. Aku mula merasakan kontraksi yang hebat di tengah malam. Aku segera menghubungi ambulans dan juga Haikal. Di dalam bilik bersalin, ketika kesakitan memuncak, aku merasakan satu tangan yang hangat menggenggam tanganku dengan erat. Haikal ada di situ. Peluhnya mencurah-curah. Mulutnya tidak berhenti membacakan doa dan kata-kata semangat. Sikit lagi Aisyah, you kuat. You wanita paling kuat yang abang pernah kenal, bisiknya di telingaku. Dan apabila tangisan pertama bayi itu memecah kesunyian bilik bersalin, aku terasa seolah-olah seluruh beban duniaku diangkat pergi. Seorang bayi lelaki yang sempurna, dengan wajah yang sangat mirip dengan Haikal, tetapi mempunyai mata yang lembut seperti Mariam. Aku menamakannya Adam, sebagai simbol permulaan manusia yang baru dan suci. Haikal mengazankan Adam dengan suara yang bergetar kerana menahan tangis. Pada saat itu, aku menyedari bahawa keluarga bukan sekadar tentang darah atau harta. Ia adalah tentang pengampunan, tentang peluang kedua dan tentang bagaimana kita memilih untuk membina semula apa yang telah runtuh. Puan Sri Salmah memilih emas dan darjat, tetapi akhirnya dia hanya mendapat kekosongan. Aku asalnya tidak mempunyai apa-apa, tetapi sekarang aku mempunyai segalanya.
Maruah ibu yang dipulangkan, anak yang sihat dan seorang lelaki yang akhirnya belajar untuk menjadi manusia. Perjalanan ini masih jauh dan parut di hatiku mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun, apabila aku melihat wajah Adam, aku tahu bahawa masa depan kami akan jauh lebih cerah daripada masa lalu yang kelam. Kami akan membina sebuah rumah yang bukan diperbuat daripada emas palsu, tetapi daripada kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Dan itulah nilai sebenar seorang wanita, seorang isteri dan seorang ibu yang selama ini mereka abaikan. Masa berlalu seperti aliran sungai yang tenang, namun pasti membawa perubahan pada setiap batu yang dirempuhnya. Kini, Adam sudah berusia 6 bulan. Pipinya yang tembam dan tawarnya yang mengekek setiap pagi menjadi penawar paling mujarab bagi segala lelah yang aku rasakan. Setiap kali aku memandang matanya, aku melihat sebuah harapan yang tidak pernah padam. Pusat Penjagaan Seri Kenangan kini bukan lagi sekadar tempat kerja, tetapi telah menjadi sebuah institusi yang disegani di bawah pengurusanku. Tan Sri Khalid telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepadaku untuk menguruskan cawangan kedua yang lebih besar. Namun, aku memilih untuk tetap berada di sini, dekat dengan kenangan dan dekat dengan mereka yang memerlukan sentuhan kemanusiaan. Pagi itu, Haikal datang menjemput aku dan Adam. Dia tidak lagi memakai motosikal lama. Dia telah berjaya mengumpul sedikit simpanan untuk membeli sebuah kereta nasional yang sederhana namun selesa. Wajahnya nampak lebih cerah, walaupun ada garis-garis kepenatan di sudut matanya akibat bekerja siang dan malam. Kami dalam perjalanan menuju ke tanah pusaka di pinggir bandar, tempat di mana impian arwah ayah Haikal dan kenangan Mariam bakal disatukan dalam bentuk sebuah bangunan konkrit. Aisyah, tengok tu. Haikal menunjuk ke arah sebuah papan tanda besar yang terpacak di pintu masuk tapak binaan. Di situ tertulis dengan huruf yang gah, Pusat Komuniti dan Klinik Bersalin Mariam. Air mataku berkenang di kelopak mata. Melihat nama ibuku dijulang di tempat yang dahulunya menjadi saksi penderitaannya adalah sebuah kemenangan yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Haikal telah menunaikan janjinya. Dia menggunakan kemahirannya sebagai arkitek untuk mereka bentuk bangunan itu dengan penuh kasih sayang. Ia bukan sebuah bangunan yang mewah dengan mama import, tetapi sebuah binaan yang praktikal, mesra alam dan paling penting, ia akan menawarkan perkhidmatan percuma kepada golongan ibu tunggal dan anak yatim. Abang nak tempat ni jadi tempat di mana tiada lagi Mariam lain yang akan terbiar di tepi jalan, bisik Haikal sambil mendukung Adam. Abang nak setiap wanita yang masuk ke sini rasa dihormati, tak kira apa pun status sosial mereka. Ini adalah cara abang memohon ampun kepada you, kepada arwah Ibu Mariam dan kepada Tuhan. Aku menyentuh dinding bata yang masih kasar itu. Saya bangga dengan awak, Haikal. Awak dah buktikan yang awak bukan lagi lelaki yang tunduk pada bayang-bayang harta. Awak dah jadi lelaki yang arwah ayah awak harapkan. Haikal memandangku dengan pandangan yang penuh harapan. Adakah ini bermakna ada peluang untuk kita mulakan semula, Aisyah? Bukan sebagai Haikal yang kaya atau Aisyah yang tertindas, tapi sebagai dua insan yang belajar dari kesilapan. Aku terdiam seketika, membiarkan angin sepoi-sepoi bahasa memainkan hujung tudungku. Kita sedang memulakannya sekarang, Haikal. Setiap hari adalah permulaan baru. Saya tak mahu kita terburu-buru kembali kepada status lama. Biarlah kita bina kepercayaan ini sekeping demi sekeping. Macam mana awak bina klinik ni? Saya mahu Adam membesar melihat bapanya sebagai seorang hero. Bukan kerana kekayaannya, tapi kerana integritinya. Haikal mengangguk perlahan, matanya berkaca. Dia faham bahawa luka yang lama tidak akan sembuh dengan sekelip mata. Tetapi dia juga tahu bahawa aku sudah membuka pintu hati yang dulunya terkunci rapat. Sementara itu, berita tentang Zara dan Zulhairi sampai ke penghujungnya.
Mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara yang berat ke atas mereka berdua atas tuduhan penipuan berskala besar dan pemalsuan dokumen. Zara, wanita yang dulu begitu bangga dengan beg tangan jenama antarabangsa dan kehidupan sosialitanya, kini terpaksa menghabiskan masa di sebalik tirai besi. Kejatuhan mereka menjadi pengajaran kepada seluruh komuniti korporat bahawa kejayaan yang dibina di atas penindasan tidak akan kekal lama. Cahaya emas yang mereka banggakan akhirnya pudar, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang mereka cipta sendiri. Sekembalinya kami ke pusat penjagaan, aku singgah ke bilik Puan Sri Salma. Keadaannya semakin lemah dari hari ke hari. Doktor memberitahu bahawa jantungnya sudah tidak mampu bertahan lama. Namun, ada satu ketenangan yang luar biasa pada wajahnya. Apabila aku membawa Adam mendekatinya, beliau cuba mengukir senyuman. Tangannya yang kurus kering itu cuba menyentuh jemari kecil Adam. Sayang Adam. Suaranya hampir tidak kedengaran, tetapi aku dapat merasakannya di dalam hati. Buat pertama kalinya, aku tidak merasa sesak apabila berada di sisinya. Aku melihatnya bukan lagi sebagai mertua yang kejam, tetapi sebagai seorang wanita yang telah kehilangan segala-galanya untuk menyedari apa yang sebenarnya berharga. Aku meletakkan Adam di atas katil, membiarkan cucu dan nenek itu bersentuhan buat seketika. Puan Sri, panggilku lembut. Beliau menoleh ke arahku. Saya dah maafkan sekalinya. Saya tak simpan apa-apa lagi. Saya nak Puan pergi dengan hati yang tenang. Mariam pun pasti sudah memaafkan Puan di sana. Mendengar kata-kataku, air mata Puan Sri Salma mengalir lebat. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, seolah-olah sedang melepaskan sebuah bebanan yang sangat berat yang telah dipikulnya selama berpuluh tahun. Di saat itu, aku menyedari bahawa pengampunan adalah hadiah terbesar yang boleh kita berikan kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri. Ia membebaskan kita daripada penjara masa lalu dan membolehkan kita terbang menuju masa depan. Malam itu, Puan Sri Salma menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam tidurnya yang tenang. Tiada lagi drama, tiada lagi air mata kemarahan. Beliau pergi di saat beliau telah mendapatkan kemaafan yang paling mustahil. Haikal menangis di bahuku. Namun, tangisannya bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan seorang anak yang telah berjaya menghantar ibunya pulang dengan damai. Keesokan harinya, kami menyempurnakan jenazah Puan Sri Salma dengan penuh kesederhanaan. Tiada lagi majlis besar-besaran yang penuh dengan kepura-puraan. Hanya keluarga terdekat dan beberapa orang pekerja pusat penjagaan yang hadir. Di tanah perkuburan, aku berdiri di sebelah Haikal, memerhatikan tanah yang mula menutupi liang lahat. Di sebelah kubur itu adalah kawasan perkuburan di mana arwah bapa Haikal disemadikan. Dan tidak jauh dari situ, aku telah membuat keputusan untuk memindahkan pusara ibuku, Mariam, supaya mereka semua dapat bersemadi dengan tenang di satu tempat yang sama, menandakan tamatnya sebuah konflik yang telah merentasi 2 generasi. Selepas upacara pengebumian selesai, Haikal mengajakku ke sebuah kawasan lapang di atas bukit yang menghadap ke arah klinik yang sedang dibina. Kami berdiri di situ, melihat matahari terbenam yang mewarnai langit dengan warna keemasan, warna emas yang sebenar, warna alam yang tidak menipu. Aisyah, apa perancangan you lepas ni? Tanya Haikal lembut. Aku memandang ke hadapan, ke arah masa depan yang kini nampak sangat jelas. Saya akan terus menguruskan pusat penjagaan dan saya akan bantu awak uruskan klinik Mariam. Saya mahu pastikan setiap sen yang kita dapat digunakan untuk kebaikan. Dan saya mahu fokus pada Adam. Saya mahu dia membesar menjadi seorang lelaki yang menghargai wanita, yang tahu bahawa nilai seseorang itu bukan pada hartanya, tetapi pada budi pekertinya. Haikal menggenggam tanganku. Kali ini, aku tidak menarik tanganku kembali. Boleh abang berjalan di sebelah you, Aisyah? Bukan sebagai tuan, bukan sebagai bos,
Tapi sebagai teman seperjuangan, aku tersenyum. Sebuah senyuman yang pertama kalinya muncul dari lubuk hati yang paling dalam selepas sekian lama. Jalan ini masih panjang dan mungkin akan ada banyak lagi cabaran, Haikal. Tapi kalau awak sanggup untuk terus belajar dan jujur, saya tak nampak sebab kenapa kita tak boleh berjalan bersama. Kisah seorang menantu miskin yang dibuang kini telah berakhir. Namun, kisah seorang wanita yang bermaruah, seorang ibu yang bijaksana dan sebuah keluarga yang dibina semula atas runtuhan, kesilapan, baru sahaja bermula. Kami meninggalkan tanah perkuburan itu dengan langkah yang tekad. Di belakang kami, kenangan pahit terkubur rapat. Di hadapan kami, cahaya baru sedang menanti. Setahun kemudian, kawasan yang dahulunya hanya tanah terbiar yang penuh dengan lalang, kini telah berubah menjadi sebuah oasis harapan. Bangunan klinik Mariam berdiri dengan megah, namun tetap kelihatan rendah diri dengan seni bina yang terbuka dan mesra alam. Hari ini adalah hari perasmiannya. Suasana riuh dengan kehadiran penduduk setempat, bekas pesakit dari pusat penjagaan dan juga rakan-rakan setugas yang sentiasa menyokongku. Aku berdiri di hadapan cermin, membetulkan tudungku yang berwarna putih bersih. Di leherku, loket hati peninggalan Mariam tersandar kemas. Ia bukan lagi sekadar barang kemas, tetapi sebuah azimat kekuatan yang mengingatkan aku dari mana aku berasal dan ke mana aku sedang menuju. Haikal masuk ke dalam bilik pengurusan dengan menggendong Adam, yang kini sudah pandai berjalan dan lincah berbicara. Adam memakai baju kemeja kecil yang sepadan dengan bapanya. Haikal nampak sangat tenang. Tiada lagi bayang-bayang kegelisahan yang dulu sentiasa menghantui wajahnya. Dia menghampiri aku dan meletakkan tangannya di bahuku. Kami memandang keluar tingkap, melihat barisan ibu tunggal yang sedang menunggu giliran untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma. Inilah impian yang kami bina di atas runtuhan air mata. You nampak cantik sangat hari ni, Aisyah, bisik Haikal. Bukan sebab baju ni, tapi sebab cahaya yang keluar dari hati you. Abang rasa sangat bertuah dapat berdiri di sebelah you hari ni. Aku tersenyum, kali ini tanpa sebarang keraguan. Ini bukan kejayaan saya seorang, Haikal. Ini kejayaan kita. Kejayaan sebuah kemaafan yang kita pilih berbanding dendam. Tanpa apa yang berlaku, mungkin kita masih terperangkap dalam kepura-puraan harta dunia yang Puan Sri Salmah puja dulu. Apabila majlis bermula, aku diminta untuk memberikan ucapan ringkas. Aku melangkah ke podium dengan langkah yang mantap. Di hadapanku, berpuluh-puluh mata memandang dengan penuh pengharapan. Aku tidak menyediakan teks ucapan yang berbunga-bunga. Aku hanya mahu bercakap dari hati ke hati. Ramai yang bertanya, kenapa saya namakan klinik ini Klinik Mariam? Suaraku bergema di ruang lega yang luas itu. Mariam adalah seorang wanita yang tidak mempunyai apa-apa di mata dunia. Dia seorang pembantu rumah, dia miskin dan dia mati dalam kesunyian. Ramai yang menganggap hidupnya tidak bernilai. Tetapi bagi saya, Mariam adalah simbol maruah yang tidak boleh dibeli. Dia memilih untuk mempertahankan integritinya walaupun dia dihina. Klinik ini adalah untuk semua Mariam di luar sana. Untuk mereka yang sering dipandang rendah kerana poket mereka kosong, tetapi hati mereka penuh dengan emas kasih sayang. Aku melihat Haikal mengesat air matanya di barisan hadapan. Aku menyambung lagi. Kekayaan sebenar bukan pada apa yang kita pakai atau apa yang kita pandu. Kekayaan sebenar adalah apabila kita mampu memberi di saat kita sendiri kekurangan. Ibu mertua saya dulu memilih menantu kerana hartanya. Tetapi akhirnya dia sedar bahawa hanya kasih sayang yang tulus yang mampu menjaganya di saat terakhirnya. Janganlah kita menjadi hamba kepada kilauan emas yang palsu, sehingga kita buta untuk melihat permata di hadapan mata. Tepukan gemuruh kedengaran selepas aku menamatkan ucapan. Namun, di tengah-tengah kesibukan majlis itu, satu kejadian berlaku
yang benar-benar menutup kisah ini dengan sempurna. Seorang wanita muda, mungkin baru berusia awal 20-an, melangkah masuk ke klinik dengan wajah yang sangat pucat. Dia sedang sarat mengandungkan anak sulungnya. Pakaiannya lusuh dan dia nampak sangat ketakutan. Dia berdiri di kaunter pendaftaran dengan tangan yang menggigil. Saya tak ada duit. Tapi saya rasa sakit sangat. Boleh saya dapatkan bantuan? Bisiknya dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Seorang jururawat baru nampak teragak-agak, tetapi aku segera melangkah ke arah wanita itu. Aku memegang tangannya yang sejuk, persis seperti tangan Mariam di dalam gambaran imajinasiku. Jangan risau, Puan. Di sini, Puan tak perlukan duit untuk dihormati. Puan adalah tetamu istimewa kami hari ini. Mari ikut saya. Aku sendiri yang membawa wanita itu ke bilik rawatan. Aku melayannya dengan penuh kelembutan, memberikan dia segelas air dan kata-kata semangat. Pada saat itu, aku merasakan satu getaran yang sangat kuat di dalam jiwaku. Aku seolah-olah sedang menyambut kepulangan ibuku sendiri. Aku sedang memberikan layanan yang sepatutnya Mariam terima berpuluh tahun yang lalu. Kitaran kegelapan itu akhirnya terputus di sini. Dendam Puan Sri Salmah telah dibalas bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan yang melimpah ruah. Petang itu, selepas majlis tamat, Haikal mengajakku duduk di bangku taman yang menghadap ke arah pusara keluarga di kejauhan. Adam sedang leka bermain dengan rumput di kaki kami. Suasana sangat damai, hanya kedengaran bunyi burung berkicauan dan deru angin yang lembut. Aisyah, Abang ada jumpa sesuatu masa abang kemas bilik stor di banglo lama sebelum ia diserahkan kepada pemilik baru, kata Haikal. Dia mengeluarkan sebuah buku nota kecil yang sudah usang. Ini diari arwah ayah. Abang tak pernah tahu dia tulis diari. Haikal membuka halaman terakhir buku itu dan membacakannya untukku. Untuk menantuku yang akan datang, sesiapapun kamu. Jika kamu membaca ini, ketahuilah bahawa harta yang aku kumpulkan ini tidak akan membawa makna jika ia tidak diuruskan oleh tangan yang mempunyai hati yang bersih. Aku pernah kehilangan Mariam kerana kelemahanku sendiri. Aku harap Haikal tidak mengulangi kesilapan yang sama. Carilah wanita yang mampu sujud bersamamu, bukan wanita yang hanya tahu berdiri megah di sebelahmu. Kerana pada akhirnya, hanya doa yang tulus yang akan sampai ke kuburku. Kami berdua terdiam. Pesanan arwah bapa Haikal seolah-olah satu restu yang baru sahaja kami terima dari alam sana. Ternyata doa orang yang baik akan sentiasa mencari jalannya untuk dikabulkan, walaupun ia mengambil masa berpuluh tahun. Kita dah buat yang terbaik, Haikal, kataku sambil menyandarkan kepalaku di bahunya. Puan Sri Salmah sudah tenang, Mariam sudah tenang dan ayah awak juga sudah tenang. Sekarang adalah masa untuk kita bina hidup kita sendiri. Haikal mencium ubun-ubunku. Terima kasih sebab tak pernah putus asa dengan abang, Aisyah. Terima kasih sebab jadi menantu miskin yang paling bernilai dalam hidup kami. Abang janji, abang akan jaga you dan Adam sampai nafas terakhir abang. Aku memejamkan mata, menikmati saat kebahagiaan yang hakiki ini. Aku teringat kembali saat aku dihalau keluar dengan hanya sebuah beg galas. Saat itu aku rasa dunia sudah berakhir. Namun rupanya, itulah permulaan kepada sebuah perjalanan yang membawa aku kepada darjat yang lebih tinggi. Bukan darjat manusia, tetapi darjat di sisi Tuhan. Aku bukan lagi Aisyah yang malang. Aku adalah Aisyah, pengasas klinik Mariam, ibu kepada Adam dan isteri kepada seorang lelaki yang telah kembali ke jalan yang benar. Kilauan emas di jari mungkin boleh pudar. Pangkat dan gelaran mungkin boleh ditarik balik. Tetapi budi pekerti dan kemaafan adalah warisan yang akan kekal abadi selamanya. Puan Sri Salmah memilih jalan yang salah. Tetapi melalui kesilapannya, kami belajar tentang erti kebenaran yang sebenar. Di bawah langit yang semakin senja, kami bangun
dan berjalan pulang bersama-sama. Adam berlari kecil di hadapan kami, mengejar rama-rama yang berterbangan. Hidup ini indah apabila kita memilih untuk melihatnya dengan mata hati. Dan begitulah, kisah yang bermula dengan penghinaan berakhir dengan sebuah kemuliaan yang tidak terjangka. Menantu yang dulu dianggap beban, kini menjadi tiang seri yang mengukuhkan semula sebuah keluarga yang hampir runtuh. Kerana pada akhirnya, yang paling bernilai bukanlah dia yang mempunyai paling banyak harta, tetapi dia yang paling banyak memberikan cinta.